Apakah itu zinc? Hai peminat kejuruteraan, hari ini kita akan membongkar satu rahsia yang ada di mana-mana, melindungi struktur kita, memastikan bateri berfungsi dan juga terdapat dalam aloi logam yang penting. Pernahkah anda terfikir tentang satu logam yang walaupun bukan yang paling glamour, sebenarnya adalah wira tanpa nama dalam bidang kejuruteraan? Bertindak sebagai perisai tidak kelihatan terhadap kemerosotan akibat massa dan persekiparan. Selalunya, kehebatan sesuatu unsur bukan terletak pada keterlihatannya, tetapi pada kemampuannya untuk memanjangkan jangka hayat dan keselamatan pelbagai aplikasi. Mari kita terokai bersama. Dunia zinc, sebuah logam yang mungkin kelihatan ringkas, tetapi kepentingannya amat besar. Tetapi, sebenarnya, apakah unsur kimia ini dan apakah ciri-cirinya yang menjadikannya begitu istimewa dan sangat diperlukan dalam bidang kejuruteraan? Zinc yang diwakili oleh simbol kimia Zn dan mempunyai nombor atom 30 dalam jadual berkala ialah logam peralihan yang berwarna putih kebiruan. Dikenali kerana sifat mudah ditempa dan kemuluran pada suhu tinggi, ia agak reaktif dan mempunyai takat lebur yang agak rendah iaitu sekitar 419 darjah Celsius yang memudahkan pemprosesannya. Tetapi ciri paling menonjol bagi zinc dan apa yang menjadikannya sebagai watak utama dalam banyak aplikasi ialah ketahanannya yang luar biasa terhadap kakisan, terutamanya apabila digunakan sebagai salutan. Ciri ini menjadikannya benar-benar sebagai pejuang dalam melindungi logam lain seperti keluli daripada karat, satu proses yang menyebabkan kerugian berbilion setiap tahun. Dan di manakah kita boleh menemui zinc di alam semula jadi dan bagaimana kita mengeluarkannya dari bumi untuk digunakan dalam ciptaan dan pembinaan kita? Zinc bukanlah logam yang jarang dan ia merupakan unsur ke-24 paling banyak terdapat di kerak bumi. Ia ditemui terutamanya dalam biji sulfida seperti sphalerit yang merupakan sumber komersial utamanya. Perlombongan zinc adalah satu proses yang melibatkan pengekstrakan biji-biji ini dari tanah, diikuti dengan langkah-langkah pemprosesan untuk memisahkan zinc daripada unsur-unsur lain. Selepas diekstrak, biji tersebut biasanya dipekatkan dan kemudian menjalani proses pemanggangan, iaitu pemanasan dalam kehadiran udara dan selepas itu penapisan, yang boleh dilakukan secara elektrolitik atau melalui penyulingan untuk menghasilkan zinc logam berketulenan tinggi yang kita kenali dan gunakan. Selama beberapa tahun dalam kehidupan profesional saya pernah bekerja di sebuah industri metalurgi zinc di sini di Brazil yang menghasilkan pelbagai produk sampingan zinc seperti zinc oksida dan juga zinc logam dalam bentuk congkong. Prosesnya, walaupun rumit, adalah penting untuk menyediakan bahan yang sangat berharga ini kepada industri dan kejuruteraan di seluruh dunia, memastikan bahan mentah untuk pelbagai kegunaannya. Tetapi sekarang mari kita selami sebab mengapa sumbangan utamanya menjadikannya dianggap sebagai penjaga senyap bagi begitu banyak struktur. Jawapannya ialah perlindungan terhadap kakisan dan kaedah yang paling terkenal untuk ini ialah galvanisasi. Pada asasnya, galvanisasi ialah proses melapisi keluli atau besi dengan lapisan nipis zinc. Tetapi, mengapa ia berfungsi dengan begitu baik? Terdapat dua sebab utama. Pertama, zinc bertindak sebagai penghalang fizikal, menghalang oksigen dan air daripada bersentuhan dengan logam asas. Tetapi yang lebih menarik ialah sebab kedua, di mana zinc bertindak sebagai anod korban. Ini bermakna, jika lapisan zinc tercalar atau rosak sehingga mendedahkan keluli, zinc masih akan terhakis terlebih dahulu berbanding keluli. Ia, secara literal, mengorbankan dirinya untuk melindungi logam yang lebih mulia kerana ia adalah logam yang lebih reaktif. Bayangkan, zinc seperti seorang askar yang melindungi raja. Ia mengorbankan dirinya untuk memastikan keluli tetap utuh. Perlindungan galvanik inilah yang memastikan ketahanan kepingan bumbung, skru, susur tangan, jambatan, tiang elektrik, dan juga komponen kereta, memanjangkan jangka hayatnya selama beberapa dekad. Selain melindungi keluli, zinc juga mempunyai beberapa kelebihan lain dalam bidang kejuruteraan yang menjadikannya komponen serba boleh dalam pelbagai aplikasi lain. Ya. Ia adalah rakan kongsi yang sangat baik untuk mencipta aloi logam. Yang paling terkenal mungkin ialah loyang, iaitu aloi, tembaga dan zinc. Loyang dihargai kerana ketahanannya terhadap kakisan, kemampuannya untuk dibentuk dan penampilannya yang menarik serta digunakan dalam alat muzik, komponen elektrik, bahagian paip, tombol pintu dan elemen hiasan. Satu lagi kegunaan penting zinc adalah dalam bateri.
Sebagai contoh, baterai alkali biasa menggunakan zinc sebagai anod, di mana ia berfungsi sebagai bahan yang melepaskan elektron untuk menghasilkan arus elektrik. Terdapat juga baterai zinc udara yang ringan dan mempunyai ketumpatan tenaga yang tinggi, digunakan dalam alat bantuan pendengaran dan beberapa aplikasi kendaraan elektrik. Keupayaannya untuk terlibat dalam tindak balas elektrokimia ini menjadikannya sebagai komponen asas untuk penyimpanan dan penjanaan tenaga. Zinc juga memainkan peranan penting dalam pembuatan bahagian-bahagian yang kompleks melalui satu proses yang dipanggil tuangan tekanan atau die casting. Takat lebur yang rendah dan sifatnya yang mudah mengalir apabila dicairkan menjadikannya sangat sesuai untuk menghasilkan bahagian dengan ketepatan dimensi yang tinggi dan kemasan permukaan yang sangat baik. Dan semua ini pada kos yang agak rendah. Anda boleh menemui bahagian die-cast zinc dalam perumah elektronik, komponen mesin, pemegang pintu, mainan dan juga dalam beberapa bahagian automotif. Keupayaan untuk dibentuk menjadi bentuk yang rumit dan terperinci ini adalah satu kelebihan besar dalam bidang kejuruteraan. Dan itu bukan sahaja kerana zinc oksida sebagai contoh digunakan dalam pelindung matahari, cat, getah dan kosmetik disebabkan oleh sifat penyerap UV-nya. Ia juga bersifat fungisid, manakala zinc sulfat pula digunakan dalam baja. Maksudnya, kehadirannya dirasai dalam banyak sektor yang kita sendiri tak sangka, jauh melebihi logam itu sendiri. Tetapi adakah bahan yang begitu banyak digunakan dalam industri dan kehidupan seharian ini tidak membawa cabaran atau pertimbangan penting untuk kejuruteraan dan alam sekitar? Seperti mana-mana unsur logam yang diekstrak dari alam semula jadi, pelomboman zinc memerlukan tanggungjawab alam sekitar untuk meminimumkan impak terhadap ekosistem. Namun begitu, zinc juga merupakan bahan yang sangat boleh digitar semula. Zinc yang terdapat dalam produk tergalvani, sebagai contoh, boleh dipulihkan dan digunakan semula, menutup kitaran hayat bahan tersebut dan mengurangkan keperluan untuk melombong biji tara. Selain itu, adalah penting untuk diingat bahawa walaupun zinc adalah penting untuk kesihatan manusia dan banyak makhluk hidup dalam kuantiti yang kecil berperanan dalam enzim dan fungsi metabolik, pengambilan berlebihan boleh memudaratkan seperti kebanyakan logam berat. Oleh itu, bidang kejuruteraan dan sains bekerjasama untuk memastikan penggunaannya dioptimumkan dan selamat sama ada dalam pengeluaran maupun pelupusan. Jadi, lain kali apabila anda melihat struktur logam yang berkilauan di bawah cahaya matahari atau ketika anda menukar bateri pada alat kawalan jauh anda, mungkin zinc berada di sebalik ketahanan dan fungsinya. Jika anda telah menonton sehingga ke sini dan menyukai video ini, jangan lupa untuk melanggan jika perlu berbuat demikian. Tekan butang suka dan aktifkan loceng notifikasi. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli untuk membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan disebut dalam video-video kami. Dan jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang untuk membangunkan pelbagai kemahiran yang akan memberikan kelebihan dalam kerjaya anda. Dan adakah anda pernah terfikir tentang kepentingan logam yang sangat serba boleh ini? Di mana lagi anda rasa zinc memainkan peranan yang penting? Tinggalkan komen di sini, saya ingin tahu pendapat anda. Di sebelah sini ada 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, sila tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran ini. Itu sahaja pencinta kejuruteraan, salam hormat dan jumpa anda di video seterusnya.